Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم نوّر قلوبنا يا الله، اللهم نوّر قلوبنا يا رحمن، اللهم نوّر قلوبنا يا رحيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقال سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Dan janganlah kamu mati, kata Allah Ta'ala, melainkan kamu mati dalam keadaan beragama Islam. Selanjutnya selawat dan salam marilah kita sampaikan ke atas junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu orang nabi, satu orang rasul yang membawa ajaran yang paling mulia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyakkan selawat dan salam ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah kita semua bakal ditempatkan daripada kalangan orang-orang yang mendapat syafaat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua untuk hadir ke rumah Allah Subhanahu wa taala bagi melaksanakan kewajipan solat yang telah difardukan ke atas seluruh umat. Dan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada ketika ini mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, semua amalan kebaikan yang kita lakukan bakal memberikan kebaikan kepada kita tatkala kita berada di satu lapangan yang besar, satu padang yang sangat digeruni yang namanya padang mahsyar. Dan ketika itulah kita mendambakan pahala-pahala yang kita kutip ketika mana kita berada di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin muslimin dan muslimat, para tetamu Allah, para pencinta ilmu yang saya hormati dan saya kasih sekalian, InsyaAllah pada malam ini menyambung pengajian kita dalam kitab Matan Arba'in, 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana pada malam ini kita akan menyambung pada hadis yang ke-18. Betul tak? Hadis ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darini amin ya rabbal alamin. Kata musannif, hadis ke-18, orang meminum arak tetapi namakannya bukan arak. Dalam sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, an Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yashrabanna nasun min ummati
al-khamra yusammunaha bighairi ismiha yu'zafu ala ru'usihim bil ma'arifi wal mughanniyati yakhsifu Allahu bihimul arda wa yaj'ala minhumul qiradata wal khanazira. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, daripada Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya akan ada sebahagian dari umatku yang meminum arak, tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Mereka meminum arak sambil diiringi dengan alunan muzik dan nyanyian bidu wanita. Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa, dan Allah Ta'ala akan merubah mereka menjadi kera atau babi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, hadis ke-18 yang kita bacakan pada malam ini merupakan hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat Nabi yang bernama Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah. Sebelum kita bicara berkaitan dengan intisari sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, ayuh kita perkenalkan seorang lagi sahabat Nabi yang pernah hidup di zaman Nabi, yang pernah berjumpa dengan Nabi, yang pernah bertatap wajah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diberi gelar ataupun nama kunyahnya Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah. Siapakah Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah? Tidak lain tidak bukan, bila mana dia meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah tentu dia adalah sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang merupakan orang penting di dalam agama Islam. Semua sahabat Nabi adalah orang penting Rasulullah. Mereka ini memegang begitu banyak ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mereka sampaikan kepada para tabi'in, seterusnya kepada tabi'in, para alim ulama, dan terus sampai kepada kita. Jadi, siapakah Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah ini? Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah ini, kalau mengikut daripada Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, Kitab Fathul Mubin, katanya Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu adalah, nama asal dia adalah Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari. Namun kata Ibnu Hajar Al-Haytami, ulama berbeza pandangan sehinggakan nama Abu Malik Al-Asy'ari ini, mereka katakan hampir 10 nama yang mereka gelarkan kepada Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah. Antaranya Al-Imam An-Nawawi menyatakan bahawasanya Abi Malik Al-Asy'ari ini juga namanya adalah Al-Harith. Dan ada setengah pandangan para ulama menyatakan bahawasanya Abi Malik Al-Asy'ari ini juga merupakan sahabat Nabi yang bernama Abdullah. Ada juga nama dia Amrun dan nama-nama lain, sehingga ada 10 nama. Namun nama yang paling disepakati oleh para ulama, dan mana-mana ulama akan menyebut namanya adalah seperti mana yang saya sebutkan tadi, iaitu Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari. Ka'ab bin Asim Al-Asy'ari ini adalah orang yang berasal daripada sebuah kawasan yang nama Al-Ashar di Yaman. Ya. Abi Malik Al-Asy'ari dia mai datang daripada kampung dia, daripada Yaman pergi ke Madinah pada tahun yang ke-7 Hijrah. Ya. Selepas Nabi SAW hijrah ke kota Madinah tahun yang ke-7,
ketika mana berlakunya peperangan Khaybar, ada pandangan menyatakan bahawasanya Abu Malik Al-Ash'ari ini dan bersama dengan Nabi dalam perang Khaybar, yang ketika itu Nabi membawa hampir 1,400 bala tentera untuk mengalahkan orang Yahudi seramai 10,000 di Khaybar. Dan Abu Malik Al-Ash'ari katanya turut serta dalam peperangan tersebut. Dia baru masuk Islam. Dia mai datang pada tahun yang ke-7 Hijrah, dan dia wafat ataupun meninggal dunia sewaktu pemerintahan Umar Al-Khattab, ketika mana Islam telah pun tersebar di Madinah pada tahun yang ke-18 Hijrah. Lama dia bersama dengan Nabi, lebih kurang dalam 3 ke 4 tahun. Kemudian dia duduk bersama dengan khalifah yang pertama, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian dia duduk pada khalifah yang kedua, iaitu Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardah. Kemudian dia meninggal dunia. Dia meninggal dunia, ada riwayat menyatakan bahawasanya dia meninggal kerana ada satu penyakit yang menular waktu zaman Umar. Siapa tahu? Iaitu penyakit Ta'un. Penyakit Ta'un yang melarat sehingga kena kepada sahabat yang bernama Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardah. Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardah seorang sahabat Nabi yang mulia. Nabi SAW banyak memberikan ilmu-ilmu, input kepada beliau, sehingga kan Abi Malik Al-Ash'ari ini menjadi salah seorang sahabat yang menjadi tempat pengaduan para sahabat. Bila sahabat nak tanya sesuatu lepas kewafatan Nabi SAW, dia pergi jumpa dengan Abu Malik ataupun Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardah. Dan banyak hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardah. Antaranya ketika mana, kata Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, ketika mana aku bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku bertatap wajah dengan Rasulullah dan aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah kebaikan yang paling sempurna di atas muka bumi Allah Ta'ala ini? Abu Malik Al-Ash'ari dia tanya pada Rasulullah, waktu tu Nabi masih hidup. Dia tanya, wahai Rasulullah, tolong bagi tahu dekat aku, apakah kebaikan yang paling sempurna yang boleh aku lakukan dekat atas muka bumi Allah Ta'ala, yang boleh aku ceritakan kepada umat Nabi SAW tentang kebaikan tersebut. Maka Nabi SAW bagi tahu kepada Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardah, an ta'mala fi sirri amal al-alaniyah. Kata Nabi SAW, wahai Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu wa ardah, engkau kerjakanlah amalan secara sendirian, dalam masa yang sama engkau kerjakan juga amalan tersebut di waktu engkau berada dengan orang ramai. Itu adalah kebaikan yang paling sempurna. Apa maksud dia, tuan-tuan sekalian? Nabi bagi tahu kepada Abi Malik Al-Ash'ari, kamu nak dapat kebaikan yang paling sempurna ketika mana kamu lakukan amalan ketika orang tak ada, sama dengan amalan tersebut ketika mana orang ada. Amalan itu juga kau buat. Kalau kata waktu ketika mana orang tak ada, kamu amalkan bersedekah, begitu juga dengan ketika mana orang ramai, kamu bersedekah. Jangan sampai kamu sedekah nak bagi orang tengok, tapi waktu orang tak ada, kamu tak sedekah. Ataupun kata Nabi SAW, kamu melakukan amalan soleh seperti solat sunat, baca Quran ketika mana berada dengan orang ramai, orang tahu, orang bagi tahu, baguslah Pak Long ni baca Quran, sembahyang tak tinggal, sembahyang sunat selalu ketika mana berada dengan khalayak ramai. Dalam masa yang sama, kata Nabi SAW, ketika mana kamu berada seorang-seorang juga, kamu melakukan amalan yang sama. Itulah, kata Nabi SAW,
kebaikan yang paling sempurna. Tu antara hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah. Seorang sahabat Nabi yang sangat mulia. Dan beliau walaupun hidup dengan Nabi tak lama, pernah mengikuti peperangan bersama dengan Nabi SAW, sehingga kan Islam menang ketika mana dalam peperangan Khaybar. Dan dia wafat pada umur dia sekitar 18 Hijrah. Kemudian dia wafat, dan masa yang sama hadis yang diriwayatkan oleh Abu Malik Al-Asy'ari ini ditinggalkan dan diamalkan oleh para sahabat. Antara hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu wa ardhah adalah hadis yang kita bincangkan pada malam ini. Banyak lagi hadis berkaitan dengan solat, hadis dia berkaitan dengan kebersihan. Banyak hadis berkaitan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Dan antara hadis yang kita akan bincangkan pada malam ini iaitu hadis berkaitan dengan arak. Ketika mana Abu Malik Al-Asy'ari bertemu dengan Rasulullah, maka Rasulullah bagi tahu, sesungguhnya akan ada sebahagian daripada umatku yang meminum arak tetapi mereka menamakannya dengan nama yang lain. Nabi pesan bagi tahu kepada Abu Malik Al-Asy'ari, sampai satu zaman, kata Nabi SAW, akhir zaman saat lagi orang akan makan ataupun minum arak, yang mana arak tersebut mereka ubah, mereka namakan bukan arak tetapi dengan nama-nama yang lain. Tuan-tuan sekalian, arak ini adalah satu benda yang diharamkan di dalam agama Islam. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut dalam Quran dengan banyak ayat pengharaman arak ini. Tuan-tuan sekalian, dia ada beberapa peringkat. Peringkat yang pertama iaitulah peringkat yang Allah Ta'ala turunkan dalam surah An-Nahl ayat 67. Kata Allah Ta'ala, wa min thamaratin nakhil wa a'nabin tattakhizuna minhu sakran wa rizqan hasana inna fi dhalika la ayatan liqaumin ya'qilun. Dari buah kurma dan anggur kamu buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti. Ketika mana Allah Ta'ala turunkan ayat ini, tuan-tuan sekalian, waktu itu belum lagi pengharaman arak, belum lagi ada pengharaman arak. Sehinggalah pada ayat-ayat yang berikutnya, antara lain surah Al-Baqarah ayat 219, biasa kita dengar Allah Ta'ala sebut, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ismun kabirun wa manafi'u lin-nasi wa ismuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayat la'allakum tattaqun la'allakum tatafakkarun. Kata Allah Ta'ala, mereka bertanya kepada kamu wahai Muhammad mengenai arak dan judi. Katakanlah pada keduanya ada dosa besar dan ada pula beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Dan mereka bertanya pula kepadamu, apakah yang mereka akan belanjakan, yakni dermakan? Katakanlah, dermakanlah apa-apa yang berlebih dari keperluan kamu. Demikianlah Allah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, keterangan-keterangan hukumnya supaya kamu berfikir. Pada ayat surah Al-Baqarah ayat 219 ni, Allah Ta'ala dah bagi tahu sikit-sikit dah yang mana arak ini benda yang memabukkan, yang merosakkan dan berdosa di sisi Allah. Sehinggalah pengharaman arak Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah, yang mana Allah Ta'ala mengharamkan arak secara mutlak dan menyifatkannya sebagai najis ataupun kotor daripada perbuatan syaitan, serta menyuruh umat Islam menjauhinya. Maka jelas dalam Quran, bila pengharaman arak ini telah disebarkan oleh Nabi SAW, Nabi pun bagi tahu kepada Abu Malik Al-Asy'ari, wahai Abu Malik Al-Asy'ari, zaman akan datang, tak berlaku zaman Nabi, zaman akan datang mereka akan gunakan nama lain selain daripada arak.
Zaman Nabi dipergunakan nama arak al-khamrun. Dia tahu, dapat beza, yang ni arak, yang ni bukan arak. Al-khamrun, dia tahu, yang ni arak tak boleh minum. Nabi kata tak boleh minum, benda tu tak boleh, haram. Namun Nabi bagi tahu kepada Abu Malik al-Ash'ari, lagi satu zaman, lagi nak hampir kiamat, lagi, kata Nabi SAW, kata Nabi, ada sebahagian daripada umatku yang minum arak tetapi mereka menamakannya dengan nama lain. Arak ni banyak nama, tuan-tuan sekalian. Saya duk cek tengok, rupanya lebih daripada 10 nama arak yang kita kadang-kadang tak perasan, rupanya yang tu arak. Ada duk saya catat kat sini, antara nama arak, tuan-tuan sekalian, yang boleh kita berjaga-jaga lepas pada ni, iaitu bir ataupun bir. Kemudian nama apa? Wine. Kemudian whisky, nama arak. Kemudian brandy, macam kacang brandy pula punya. Brandy, tapi nama arak. Kita takut tak perasan minuman kita tu, takut tiba-tiba ada tulisan brandy, kita pun tak tahu yang tu adalah arak. Kemudian ada nama vodka, nama sedap. Kemudian nama takulia, ada nama rum. Kemudian arak-arak tradisional antaranya tuak. Sudah. Ya, tuak ini adalah arak beras tradisional masyarakat di Sabah dan Sarawak. Dipergunakan beras. Ayak tu dipergunakan beras, diperperang sehingga dia jadi memabukkan. Kemudian arak nama dia bahar. Dia tak ada tulis nama arak, tapi nama dia bahar. Bahar ni apa? Nira kelapa ataupun enau yang ditapai, yang diperang bagi masak. Kemudian montoku, ini juga lebih kurang macam tuak tadilah, daripada beras yang disuling kemudian diperang. Kemudian tapai, ayak tapai, minuman beras pulut yang melalui proses penampaian. Ayak tapai itu tak boleh minum, kalau diperang lama-lama dia boleh memabukkan. Dan ada banyak lagi nama-nama yang kadang-kadang tak ada nama dan menjadi minuman tradisional, kan? Ada lagi benda-benda yang memabukkan, antaranya ada orang tanam dah pokok apa? Pokok ketum tu kan? Salah lah, tak boleh. Saya tak pasti dia buat macam mana, mungkin perang pun no? Dia boleh menyebabkan arak ni. Sebab apa dia haramkan? Antara penyebab arak ini diharamkan, kata Nabi SAW, dia boleh merosakkan akal, memabukkan dan boleh merosakkan akal, walaupun bukan nama arak. Kalau wine tu memang confirm lah, memang arak yang memang kita tahu bila minum saja dia memabukkan, mengkhayalkan, dalam masa yang sama dia boleh merosakkan akal fikiran. Satu orang yang minum arak seperti nama-nama yang saya sebutkan tadi, bila dia minum saja, pasti akal dia tak boleh berfikir dengan waras. Akal dia tak akan berfikir dengan waras. Dia akan jadi bengong kan, jalan tak betul kan, ke hulu ke hilir. Tak, ni sungguh kan, bila dia minum dia akan rasa nak minum lagi, dia akan jadi ketagih. No? Jadi benda ini yang kata Nabi SAW, sampai satu zaman al-khamru yang kita sebutkan pada zaman Nabi SAW, zaman akan datang, kata Nabi SAW, dia takkan sebut nama al-khamru, dia takkan sebut nama arak, dia akan bagi nama lain. Antaranya macam saya sebut tadi, bir mana ada sebut arak? Tak ada, tapi dia adalah arak. Wine mana ada sebut arak, tapi sedangkan dia adalah arak. Begitu juga dengan nama-nama lain, rum dan sebagainya. Ini yang Nabi sebutkan dan terjadi pada zaman sekarang. Apa yang Nabi sebut dah jadi dah. Nabi bagi tahu hati-hati. Sampai satu zaman orang akan minum arak, dalam masa yang sama dia tak tahu yang tu arak, sebab nama dah berubah. Nama dah berubah. Bahkan benda yang saya sebutkan ini, nama-nama saya sebut ini, tuan-tuan sekalian, berselerak dekat kawasan kita. Tuan-tuan pergilah mana-mana ada Ecosave ke, ada tuan-tuan. Jadi kita kena pastikan supaya kita dan ahli keluarga kita dan masyarakat kita tidak
tidak minum daripada minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Tuan-tuan sekalian, bila mana Nabi sebut, maka benda ni sangat penting. Bukan Nabi sebut saja-saja. Ya, Nabi nak jadikan kita sebagai umat Nabi SAW yang sentiasa sejahtera pemikirannya, supaya kita boleh berfikir dengan waras. Bila seseorang itu minum arak, maka dia tidak boleh berfikir dengan waras. Kan? Dan ni Allahu Rabbi, kalau tuan-tuan kita nak pergi benda yang baik, nak pergi umrah, naik flight dan sebagainya, atas flight pun ada Joywin, ada. Tuan-tuan jangan silap, sekali siapa yang nak pergi umrah, cuba catat, cari dalam Google dan sebagainya, ada banyak nama. Ajak pun ada. Ada banyak nama Arab. Sekali sebelum naik flight, nak pergi umrah, catat siap-siap. Takut nanti tersilap order. Nanti pramugari tu bagi tahu, kita pun sebut okey-okey je. Tahu-tahu sampai ayat macam ayat Apple kan, TO dan sebagainya. Rupanya benda tu boleh memabukkan. Tak, sungguh hati flat kan. Saya baru ni, bulan 1 baru ni, flight saya Emirates. Emirates pergi dan balik, saya naik Emirates. Emirates flight yang flight antarabangsa yang besar, 2 tingkat. Jadi minuman-minuman macam tu kami naik, dah nampak dah minuman tu. Di belah atas tu memang dia duk minum benda yang sama lah kan. Saya duk pesan pada jemaah, jangan tersilap order. Silap order, silap hari bulan, turun daripada flight, teruyang-hayang kan. Kita duk tawaf arah lawan jam, dia pergi tawaf ikut jam. Jangan. No? Atas flight pun ada jual. Sedangkan kita tak perasan kadang-kadang. Habis tu Ustaz, kalau dah terminum macam mana? Kalau kita tak perasan, itu lain cerita lah. Ni kita dah belajar, kita dah tahu Arab sekarang ni dia tidak lagi meletakkan nama sebagai nama Arab. Dia letakkan nama selain daripada Arab. Kita kena berhati-hati. Kita kena berhati-hati kan. Di kursi, di mana-mana, di tempat-tempat yang jual Arab, dia pun tak tulis Arab. Tak ada. Dia pun tulis nama-nama yang saya sebutkan, macam Pirwin, whisky dan sebagainya. Itu semua adalah Arab. Jadi Nabi bagi tahu zaman akan datang, akan berlaku Arab itu tidak lagi diletakkan nama Arab, tetapi diletakkan nama lain, sedangkan sifat dia sama macam Arab. Kemudian kata Nabi SAW, mereka meminum arak sambil diiringi dengan alunan muzik. Minum arak zaman tu, zaman kita ni lah, minum arak sambil dengar muzik. Dia jadi syok. Dengar muzik jadi syok. Dia jadi lali, dia jadi lalok. Kemudian nyanyian ada muzik dan nyanyian bidu wanita. Kemudian ada pula wanita-wanita di sekeliling. Biasanya di kawasan-kawasan disco dan sebagainya, biasanya orang duk minum arak, sekali dengar lagu, selagi dalam masa yang sama ada wanita-wanita. Itulah antara benda yang paling menjijikkan, kata Nabi SAW. Bahaya. Allah Ta'ala akan menenggelamkan mereka ke dalam bumi dengan gempa, dan Allah Ta'ala akan merubah mereka menjadi kera dan ataupun babi. Tuan-tuan sekalian, mungkin dah ni kita tak dengar cerita lagi lah kan, Allah Ta'ala tenggelamkan negara tersebut kerana arak dan judi. Tapi tuan-tuan sekalian, zaman Nabi-Nabi terdahulu dah berlaku dah. Dah berlaku apa Ustaz? Jawapan dia, golongan-golongan yang pernah ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala kerana mereka ini telah melakukan kerosakan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Apa contoh? Contohnya di zaman Nabi Nuh alaihi salam. Umat Nabi Nuh alaihi salam, setelah mana Nabi Nuh alaihi salam menyampaikan risalahnya selama hampir 950 tahun, umat Nabi Nuh langsung tak mau ikut Nabi Nuh. Bahkan mereka mengejek Nabi Nuh. Kemudian mereka ingkar akan ajaran yang dibawa oleh Nabi Nuh, sehingga kan Allah Ta'ala menenggelamkan umat Nabi Nuh. Dan yang tinggal hanyalah beberapa sahabat-sahabat daripada kalangan umat Nabi Nuh sahaja yang berada di atas kapal. Kan kita dengar cerita kan, Nabi Nuh, umat dia ditenggelamkan oleh Allah Ta'ala dengan air yang begitu tinggi, sehingga kan kawasan
yang darat dipenuhi dengan air, semua tenggelam. Anak isteri dia pun habis, semua tenggelam. Itu antara contoh yang manusia yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua iaitu kaum Nabi Musa alaihi salam. Nabi Musa alaihi salam dia berhadapan dengan satu manusia nama dia Firaun. Ketika itu Firaun mengaku sebagai Tuhan. Dia mengaku sebagai Tuhan. Nabi Musa alaihi salam, Allah Taala kurniakan satu mukjizat. Tongkat dia boleh bertukar menjadi ular. Zaman itu sihir ini menjadi satu benda yang biasa. Setiap orang boleh buat sihir, kan? Sehingga kan dia buat satu perlombaan ular. Akhirnya Nabi Musa AS, Allah Ta'ala perintahkan untuk dia mencampakkan tongkat dia, dan tongkat itu bertukar menjadi ular, dan ular itu memakan ular-ular yang lain. Dan akhirnya ketika mana Nabi Musa AS dikejar oleh Firaun dan tenteranya, ketika itulah mereka melarikan diri di Laut Merah. Lalu Allah Ta'ala bagi tahu kepada Nabi Musa AS, wahai Musa, kau belahlah Laut Merah tersebut dengan tongkat kamu. Ketika itulah Nabi Musa AS membelah Laut Merah yang begitu dalam. Mukjizat Allah Ta'ala yang beri kepada Nabi Musa AS, laut tersebut terbelah dua. Dan ketika itulah Nabi Musa bersama dengan umatnya menyeberangi Laut Merah sehingga ke dasar dan naik ke atas darat di seberang sana. Lalu diikuti oleh Firaun bersama dengan bala tenteranya sampai di pertengahan ataupun di dasar lautan merah tersebut. Allah Ta'ala menenggelamkan Firaun dan juga bala tenteranya. Itu antara contoh golongan yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di zaman Nabi Nuh dan juga Nabi Musa AS. Zaman lah ada tak manusia ditenggelamkan oleh Allah? Jawapan dia ada. Contoh yang paling dekat di mana? Tsunami di Aceh. Agak-agak orang Aceh dia pun tahu tak kawasan Aceh semua itu akan ditenggelami air? Jawapan dia tak tahu. Tak ada siapa tahu. Kalau dia pun tahu akan berlakunya tsunami, maka tak ada siapa akan buat rumah, tak ada siapa akan buat bangunan, tak ada siapa yang akan tinggal kat situ. Sebab mereka tak tahu. Tuan-tuan sekalian, adalah banyak perkisahan yang kita dengar daripada kisah Allah Ta'ala tenggelamkan rakyat ataupun bumi Aceh. Antara kisah yang saya dapat, wallahu alam sama ada mutawatir ataupun tidak, katanya sehari ataupun 2 hari sebelum berlakunya tsunami tersebut, ada daripada sebahagian golongan mereka melakukan maksiat di tepi pantai di kawasan Aceh, pantai Aceh. Itu yang saya dengar. Lalu Allah Ta'ala turunkan bala. Tuan-tuan sekalian, bila Allah Ta'ala turunkan bala seumpama ini, Allah Ta'ala tenggelamkan manusia, adakah Allah Ta'ala tenggelamkan bagi mereka yang melakukan maksiat sahaja? Jawapan dia tidak. Semua manusia akan kena. Budak-budak ke, orang tua ke, orang dewasa ke, alim ulama ke, imam ke, pengurusi surau, pengurusi masjid, semua akan kena. Dalam istilah orang Melayu kita sebut apa? Disebabkan nila setitik, rosak susu sebelanga. Ingat lagi tu. Disebabkan oleh segelintir manusia yang melakukan maksiat, Allah Ta'ala akan tenggelamkan semua rakyat yang berada di kawasan tersebut. Sebab tu tuan-tuan sekalian, kalau Nabi sebut tentang arak ni, bila mana arak ini berleluasa, kata Nabi, akhir zaman saat lagi arak yang namanya al-khamru itu tidak lagi dinamakan khamrun, bahkan dinamakan dengan nama lain. Sedangkan sifat dia, sifat yang memabukkan, sifat yang merosakkan akal, sama macam mana khamrun yang Nabi kata tu. Dan kata Nabi SAW, akhir zaman saat lagi mereka akan minum arak tersebut. Dan mereka minum dalam keadaan mereka mendengar lagu-lagu yang menyeronokkan, dan di keliling mereka berada ketika itu adalah bidu wanita, orang-orang perempuan yang berpakaian menjolok mata dan sebagainya. Ketika itulah kata Nabi SAW, tunggulah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan turunkan azab, iaitu akan menenggelamkan golongan ini. Dan bukan sahaja golongan ini yang akan kena,
bahkan seluruh manusia yang berada di kawasan itu akan kena. Artinya kalau orang buat maksiat, bukan kata mereka je yang kena, semua kena. Sebab tu tugas untuk cerita benda kebaikan ni bukan tugas seorang ustaz, bukan tugas pemerintah sahaja. Kita semua bertanggungjawab untuk cerita benda-benda ini supaya kita semua terselamat. Dia dah menjadi satu kewajipan kepada kita semua untuk cerita benda baik kepada umat ataupun jiran tetangga kita. Jadi tuan-tuan sekalian, benda ni benda penting. Walaupun benda ni kita dengar hari-hari arak dan sebagainya, tapi benda ni Nabi kata hati-hati. Akhir zaman saat lagi, bila Allah Ta'ala turunkan bala, Allah Ta'ala takkan turunkan kepada golongan yang melakukan maksiat ini, yang minum arak sahaja, tetapi Allah Ta'ala akan turunkan kepada semua yang ada ketika itu. Cuba kita bayanglah, orang yang minum arak contohnya, satu orang minum arak, lagi banyak dalam paper, dalam surat khabar, dalam video YouTube dan sebagainya. Satu orang minum arak, dia bawa kereta, bawa motor, dia langgar sampaikan mati satu keluarga. Yang buat hai seorang aja, tapi orang yang tak bersalah, satu kereta mati, disebabkan seorang, mati semua dalam kereta. Sama juga bila Allah Ta'ala turunkan bala, walaupun seorang yang buat, satu kelompok je yang buat, satu kawasan je buat, tetapi Allah Ta'ala akan turunkan bala kepada semua yang ada di kawasan tersebut. Sebab Allah Ta'ala dah tunjukkan dah, zaman Nabi Nuh alaihi salam, habis semua kena tenggelam. Zaman Nabi Musa alaihi salam, habis semua pengikut tenggelam. Kemudian Allah Ta'ala tunjuk kepada kita yang berlaku tsunami baru ni. Baru tak baru lah, belah tahun juga lah. Habis semua tenggelam. Alim ulama', tok guru, semua tenggelam. Rentetan daripada peristiwa di Aceh berlaku pula di Padang. Waktu di Padang, tuan-tuan sekalian, saya berada di Pekanbaru. Saya tengok belajar. Kami belajar di Pekanbaru. Kami bersama dalam hampir 150 orang mahasiswa belajar di sana. Saya belajar di sana 3 tahun. Kan? Tengah cuti time tu, petang, berlaku gempa bumi di Padang. Yang paling teruk berlaku di Padang. Kami di Pekanbaru walaupun jauh, tapi kegaran itu sangat jelas. Duduk dalam rumah ni, kipas ni dah jadi macam mana tak tahu. Habis gelong semua. Saya kata ni kenapa saya pening ke? Kenapa tengok kawan ni tu pegang dinding semua. Ni kenapa orang bising habis? Bising habis keliling rumah. Bukan kata 1, 2, 3 saat dah, hampir 2 minit. Tuan-tuan bayanglah, kami merangkak keluar daripada rumah, tengok orang pekat keluar dah. Kan? Bila Allah Ta'ala turunkan bala, kita yang tak tahu apa ni pun kena juga. Tapi tak apalah jauh, ratusan kilometer tu yang paling dekat dekat Padang tu, habis semua kena tenggelam. Ratusan ribu yang mati. Cuba kita kaji balik. Kalau orang sains bagi tahu disebabkan oleh ada retakan dan sebagainya. Tak, kita kembali kepada Allah. Sebab apa Allah Ta'ala turunkan bala? Ni balik baca hadis. Allah Ta'ala turunkan bala kerana manusia melakukan maksiat di muka bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan sekalian, arak ni benda yang bahaya. Belum ada lagi cerita tentang Allah Ta'ala tenggelamkan orang yang minum arak ni. Kita takut tragedi ni berlaku di zaman kita, wal-iyyazubillahi min zalik. Sebab tu kita kena berteras tuan-tuan sekalian, cerita, bagi tahu pada anak cucu kita tentang benda-benda macam ni. Jangan duk minum benda-benda yang bukan-bukan. Minumlah ayak-ayak biasa. Anak-anak kita dah ni macam-macam ayak dia pernah minum. Lagi-lagi pula ayak tu lah ni dia pun letak gambar-gambar kartun dan sebagainya. Saya dah tengok anak saya. Kena hati-hati tuan-tuan sekalian. Kena tengok sungguh-sungguh ayak tu. Ada cak halal ke tidak. Tapi saya duk risau lah, macam-macam lah ni ayak. Bila saya beli saja, saya minum dulu. Saya rasa saya tengok dulu apa. Kita takut. Sebab tu kena hati-hati, kita takut. Ya. Macam mana? Apa dia? Habis? Tak ada orang nak bagi
Ya, itu kata apa? Berentas kurikulum. Jadi nak cerita kepada kita semua, lepas daripada ni kita kena pastikan apa yang kita minum, apa yang kita bawa dalam rumah kita untuk anak isteri kita, benda-benda yang tidak ada unsur-unsur yang memabukkan. Ya, kita takut Allah Ta'ala murka terhadap perbuatan kita. Ya, kemudian keterangan Rasulullah SAW menerangkan di antara tanda hampirnya kiamat ialah sedikit ilmu agama, banyak kejahilan, banyak terjadi perzinaan. Sorry. Terlajaklah. Maksudnya akan ada dari kalangan orang Islam ini orang yang meminum arak dan mereka mengatakan bahawa yang diminumnya itu bukan arak. Dia minum arak, dia kata bukan arak sebab nama dia Wayne. Dia minum arak tapi dia kata bukan arak, dia bukan nama arak, nama dia bir. Tu hati-hati. Ia hanyalah sejenis minuman yang dapat menyegarkan badan. Dia kata minum bir ni jadi segar badan dia. Atau yang dapat menghilangkan haus. Dapat segar badan, hilang haus. Mereka menamakan minuman ini dengan bir misalnya. Kan tak ada sebutan araknya. Ni lagi tak sebut. Tetapi sebenarnya ia adalah arak yang diharamkan oleh syarak itu. Kemudian pula sudah menjadi kebiasaan. Dah jadi kebiasaan. Bila dah mula minum sekali, dia dah jadi biasa. Apabila ada minuman keras di suatu tempat, maka akan ada pula di sana keadaan mabuk-mabuk dan disertai dengan wanita-wanita yang jelita bersama dengan alunan muzik yang mengasyikkan. Yang ni bila dah masuk poin yang macam ni, dia dah lupa lah. Dia dah lupa asal usul, dia dah lupa Tuhan, dia dah lupa akidah, semua habis hanyut habis. Rasulullah SAW menerangkan bahawa golongan ini akan ditimpa gempa bumi atau tubuh mereka akan dirubah menjadi bentuk kera atau babi. Ini Nabi sebut. Mereka akan ditenggelamkan dan mereka akan dirubah menjadi kera ataupun babi. Ada ulama bahas sama ada bentuk mereka betul-betul fizikal jadi kera ataupun babi, ataupun sifat mereka menjadi seperti kera ataupun babi. Bila dah minum arak, dah main dengan wanita, ada dengar muzik, sifat mereka kata para ulama akan menjadi seperti kera dan juga babi. Kita sebut semua sebab ini perkataan babi, minta maaf lah. Khizir. Sungguh benar sabda Nabi SAW, Nabi besar Muhammad SAW ini, gempa bumi demi gempa bumi yang terjadi di beberapa tempat di dunia ini sebagai satu sesaan dari Allah Ta'ala ke atas perbuatan maksiat yang bermaharajalela di masyarakat. Dan jikalau golongan ini belum sampai ke tingkat berubah bentuk badan mereka menjadi kera ataupun babi khinzir, tetapi perangai dan cara hidup mereka sudah banyak menyerupai cara hidup kera dan juga babi. Jadi itulah kita bila dengar hadis macam ni, tuan-tuan sekalian, kita kena perbaiki balik amalan kita. Kita takut sebelum ni kita tak pasal, kita duk terbiasa dengan minuman seumpama ini. Kita takut, tuan-tuan. Kita takut. Dan ni banyak dah minuman-minuman yang diviralkan, ada dalam tu letakkan benda-benda yang diharamkan. Ada, tuan-tuan, ada banyak. Ya. Nama dia dalam FN. Allah berbiha. Dan minum lah tu, Cik. Root beer. Dia Haji dan minum lah. Ya. Lepas ni kita kena berjaga lah. Yang tak ada, alhamdulillah lah. Kalau tak ada dah, takut ada yang lain pula, dia pakai nama lain pula, Haji. Ni nama banyak ni. Bir ada, wine ada, whisky ada, brandy. Ni kita tak tahu ni. Vodka, kan? Whisky. Jadi kena hati-hati. Kita takut, ya, dia ada campuran
arak. Macam mana pun, sikit sekalipun, tetap benda tu haram di sisi agama kita. Kalau tak tahu, dimaafkan. Tapi kalau kita tahu, buat-buat tak tahu, itu tak boleh. Ya. Tak tahu tak apa. Malam ni kita dah belajar, kita tahu lah. Ya. Macam ayat itu dalam askar kan. Dalam mana? Malta. Oh, tengok. Lain macam ada dalam ni. Dulu ramai anggota kita minum. Tapi bila dibahaskan syarikat yang mengeluarkan tu. Dia berbuat daripada apa? Syarikat kasbut. Syarikat kasbut. Malta tu daripada mana? Gandum. Okey. Gandum yang di apa? Perak. Di Perak kan. Dikatakan halal, tetapi tak ada cakap bila cek dibahaskan, benda tu dah memang dia haram. Atas tujuan apa? Minuman biasa. Minuman biasa. Segarkan dan hilangkan daripada dahaga. Ni yang Nabi sebut ni. Banyak dulu. Kadang-kadang kalau kita tengok kat kita tengok balik. Malta tu tidak diasingkan. Dia tetap duduk di dalam tempat yang biasa. Lah ni ada lagi. Dah. Wish, tengok. lagi guys. Tak termasuk dalam senarai nama ni satu ni. Ada lagi. Turun catat. Nama Malta. Malta M-A-L-T-A. Jadi balik tu cari je. Haji print satu nama-nama arak yang haram, kemudian lekat di mana, bagi kita semua tahu. Ni antara benda saya pun tak tahu ni. Okey. Jadi macam abang kita sebut tadi, kalau dah terminum macam mana? Kita istighfar lah. So kita dah tahu lepas daripada ni, banyak arak-arak yang telah ditukarkan jenamanya. No? Sedangkan sifat dan juga kategori dia sama macam arak. Memabukkan dan boleh menyebabkan orang lain khayal dan sebagainya. Jadi hati-hati apa yang Nabi sebutkan ini, mudah-mudahan tidak terkenal kepada kita. Dan Nabi bagi tahu, kalau sekiranya benda ini benda dosa sampai satu tahap dan ketika Allah Taala akan turunkan azab kepada orang yang melakukan ataupun minum arak ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaat perbincangan kita pada malam ini, ya. Dan pengajaran yang boleh kita ambil, yang pertama, manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia kerana dikurniakan akal fikiran dan fitrah yang suci. Sekiranya mereka memeliharanya dengan baik, tetapi jika sebaliknya mereka turut menjadi lebih hina dari haiwan yang melata di bumi. Allah Ta'ala bagi kita akal fikiran, tetapi kalau kita tak jaga akal fikiran kita itu kan, dengan meminum arak dan sebagainya, maka boleh menyebabkan kita menjadi lebih hina daripada binatang yang macam Nabi sebutkan, seperti kera dan juga khinzir tadi. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara kita, pelihara ahli keluarga kita, masyarakat kita daripada meminum minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini. Jadi sekadar itu dulu untuk perbincangan kita pada malam ini pada hadis yang ke-18. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita untuk kita bahas pula pada hadis yang ke-19 pada pertemuan yang akan datang. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين والله أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.